Mana motor aku ni tak siap-siap lagi. Alamak, aku dah lama dah tunggu motor aku. Rekod lah. Apa ada kau ni? Apa? Aduh, gimana adik ni Oi. Kau siapa? Syekh muka hang. Masalahnya hang yang panggil aku. Awak Kau tak nampak ke? Buta. Kau nak kena lagi? Hei, dia minta tolong ke orang. Dia cakap lebih kurang. Oh, iya ke? Oh, ada kisah? Masalahnya hang yang panggil aku. Hang call aku tadi. Asal rosak. Dah motor aku rosak dah, tak nampak ke? Cakap lah elok-elok. Tak habis-habis duk tanya. Cepatlah buat. Tumbuk hang. Perempuan ni buat gangster pula. Apa? Sekarang, kau nak tolong ke tak nak? Aku tolong. Okay. Cepatlah. Oi, cepat sikit bekerja. Sabarlah. Kau tahu Panah pasal kecil. Ini banyak cakap lah perempuan ni. Spanner ke apa? Ni. Macam Yang tak ni. betul bekerja je. Yang ni kecil macam ni lah. Yang padu. Besar-besar buat apa? Padu apa? Lambat. Kau ada masalah Dia motor hege. apa ni? Bodoh ni perempuan. Macam masalah. Bawa motor tak erti. Hei, nak haram tu. Apa kata? Okay, tak ada apa. Gelap. Oi, Pahal. Sabar je, kau sabar je. Baik aku buat kerja tu. Cepat yang Nampak yang aku cucuk tu. Gelap. Bodoh ke apa? Spanner kecil. Aduh. Orang cakap kecil-kecil sili api. Berbisa. Hege. Ya, awak ni kerja nak mahu orang ni. Awak yang bagus sangat ke? So what? Sini. Hang dengar sini. Aku nak nasihat kat hang ni. What? Many people can make you smile. But the only certain people can make you happy. Happy. SPM PE. Alah, hai. Tak belum muka aku dah habis hitam, ya Allah. Taklah. Ni jangan dah duduk marah-marah sangat. Nanti tak ada siapa yang nak kat hang pun tahu. I don't care. Aku ni ke okey lah. Kawan dengan hang boleh datang. Hang marah aku macam mana pun aku datang tau. Ni masalah hang ni. Tak ketat. Macam mana nak boleh start? Racun lah tu? Racun lah. Oh, okey, beres. Thank you, Bud. Pasal pula punya ni. Kacau lah. Awak nak jalan lah. Bukan macam? Hanyalah dirimu teman sehidup dan semati. Hanyalah dirimu. Alamak, isinya. Dah apa hal Mina ni? Nak sengih-sengih pula. Gila ke apa? Dah tahan orang nak sengih-sengih. Hei, sahabat tu kau nak apa? Nak aku minta hutang. Gila pula aku hutang dengan mak. Kau hutang aku, bukan dengan mak aku. Ya. Habis tu buat apa pula yang kau datang tiba-tiba ni? Aku tak pernah berhutang dengan kau. Masalahnya kau pernah berhutang aku. Berapa ringgit sangat? 1 juta. Hei, budak dia buat aku macam budak-budak pula dia nak tembak. Hei, aku sabut kepala kalau macam ni. Dia ingat aku budak umur 6 tahun ke kindergarten ke dia nak tidur situ. Apa kau kata? Hai. Apa kau kata? Apa? Kindergarten? Hai. Bila pula aku hutang dengan kau? Ha? Aku naknya kau. Aku hentak kepala kau lagi. Ya. Kau relax dulu. Yang kau nak hentak-hentak ni kenapa? Jangan sampai aku hentak hati kau melekat kat hati. Ha? Kau nak buat muka macam tu? Alamak kau. Aku semek muka kau bawa jemput Tok Kadir tau. Janganlah pagar rumah letak kat gigi. Tak ada otak betul lah budak umur 6 tahun ni. Aku tak tahu nak cakap lah. Hei, sabut kepala. Sekarang ni, aku datang ni nak minta hutang lah bodoh. Aku bodoh ke kau bodoh sekarang ni? Ha?
Kalau aku bodoh. Aku pandai. Bodoh. Aku balik hari ni. Kau aku tak tahu. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Aku minta hutang kan? Hutang jangan ditampak-tampak. Ini sayang namanya, Adik. Sayang tak sayang? Aku minta hutang lah. Hutang. Alamak, siang pula budak ni. Bagilah aku letak ni. Aduh, hilang pula. Jangan. Duit RM1 tu hilang. 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 Ku biarkan diriku dibasahi hujan. Kau nak mana? Kau tak nak lari? Lari-lari kau cakap. Kau nak hutang kan? Mari aku bagi pick up line dulu kat kau. Kau kena pandang sana lah. Sebab aku nak ambil bunga dulu nak bagi kat kau. Okey. Sekejap, kau duduk depan sikit. Duduk dekat motor tu. Lepas tu pandang sana. Pandang sana. Kejap tau. Aku tengah fikir pick up line. Aku tengah bagi pick up line ni. Kau relax kejap. Relax kejap. Kenapa nak kena pandang sana? Pandang sana. Sebab sana lah cahaya cinta kita datang. Jadi pandang sana dulu lah. Kejap je aku nak bagi pick up line juga kau. Tunggu sekejap. Kau nak apa U-turn, kau nak lari daripada polis, pastikan motor kau tu laju. Yang penting kau tahu kau lepas. Ini kau ni nak lari, lepas tu motor standard gaban. Baru nak masuk RPM 3 dah. Mas pakai kat sini. Nanti benguk. Banyak dah situ. Pakai mal, pakai. Aduh, kena bakar ke? Iyalah. Bukan macam tu. Minum elok. Aku nak minum kepan. Tutup ah. Malas tak nak. Ni air apa hijau ni? Sekejap. Air apa hijau? Air ketuk. Lagi mana? Dapat hujan dia? Cuba ajar aku macam mana cara nak post. Posing gambar yang cantik kalau kita orang ambil gambar. Okey, aku cameraman. Okey. Tonton Okey. Oh! Lagi. Tu nak buka face mask. Okey, aku buka. Bang. Oi, cantik macam tu. Lagi ada lagi. Okey, aku ikut. Ni. Bang. Betul lah. Kemar posing dah. Hujan. Muah kita ke sana. Kita ada satu part rahsia dengan Mika. Kita ada satu part rahsia. Rahsia ke apa? Ada satu part rahsia. Ya ke? Kat sini. Kita ada sifat banyak. Wush. Air. Free lah. Free ambil. Free je. Mina ambil air. Banyak ni air. Tak gapo. Nak lagi. Oh, jangan ambil banyak-banyak lah. Lupa. Mak kita nak guna. Satu je. Nak buat nyaga pasal malam. Pasal malam. Wush. Bila masa pula ada budak kecil tepi ni yang tidur-tidur ni. Siapa pula ni macam pernah tengok? Siapa ni? Kau nak pergi mana? Alamak, budak ni lagi. Depan. Naklah, ajak dia je. Depan kedai mak dia pun ada. Ni kau nak apa ni? Tidur tepi peti terkarun aku ni. Aku nak hutang. Aduh. Serius lah kan hutang. Itulah, aku tak pernah hutang dengan dia ni. Pandai-pandai je Mina ni. Tengok telur orang. Kan, sekejap. Aku kenal lah perempuan ni. Mina ni memang aku ajak tu. Dia minta aku tolong. Aku dah tolong. Dia buat lebih kurang aku. Aku rasa inilah masa kita nak balas dendam dengan dia. Dia seorang-seorang ni. Jom kita buat apa.
apa ni? Kawan. Kau kenapa? Nak marah kawan aku. Saya hari ni kita pundul. Ayo. Tak layan orang gila tak layan. Sama dia kawan